It's a little strange in that like the blood doesn't look kind of fresh. I don't know. Di sebuah bandar kecil, Kipling, Saskatchewan, Kanada, bandar yang mempunyai populasi sekitar 1,000 penduduk. Hampir semua penduduk saling mengenali di bandar kecil ini. Namun, terdapat mereka yang lebih terkenal berbanding yang lain, terutamanya mereka yang banyak berbakti kepada Kipling, seperti Dr. John Schneeberger, seorang warga Afrika Selatan yang berhijrah ke Kanada. Sekitar awal 90-an, bandar Kipling hanya mempunyai 2 doktor yang bertugas, di mana salah satu daripada mereka merupakan Dr. Schneeberger. Jadi tak hairan di bandar kecil Kipling, semua orang mengenali dan menyanjung tinggi Dr. Schneeberger, doktor yang juga kuat berkempen bagi pembangunan bandar Kipling dan aktif dalam komuniti. Namun, pada 1992, bandar Kipling dikejutkan apabila doktor kesayangan mereka dituduh melakukan jenayah yang amat jahat. Selama 7 tahun, Dr. Schneeberger berjaya membersihkan namanya melalui bukti forensik atau lebih tepat, ujian DNA darah, bukan sekali 2, tetapi 3 ujian yang berasingan. Walau bagaimanapun, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga. Selepas 7 tahun, Dr. Schneeberger akhirnya didapati bersalah. Tetapi persoalannya, bagaimana Dr. Schneeberger boleh terlepas ujian DNA darah sebanyak 3 kali, termasuk ujian yang dilakukan di bawah pemerhatian polis? Jawapannya, melalui taktik licik dan psikopatik, sehingga menjadikan kes jenayah ini kes yang sangat di luar nalar. Ini merupakan kisah Dr. Syaitan Kanada yang berjaya terlepas ujian DNA sebanyak 3 kali. Ini merupakan kisah kes jenayah seksual Dr. John Schneeberger. Ini kisah benar. Kena tahu. When a dentist freezes your gums and he's pulling your tooth out, you can't feel the pain from the tooth, but what you can feel is pressure of the tooth moving back and forth, and that's the only way I can describe it. Pada malam Sabtu, 31 hari bulan Oktober 1992, di sebuah stesen minyak di Kipling, seorang ibu tunggal, Candice, 23 tahun, sedang bekerja di stesen minyak ini apabila dia dilawat teman lelakinya. Mengikut laporan, pertemuan ini bertukar menjadi pergaduhan besar antara Candice dan teman lelakinya. Kerana terlalu marah, Candice masuk ke dalam keretanya dan memecut pergi dari stesen minyak meninggalkan kerjanya. Candice kemudian menuju ke Kipling Memorial Hospital untuk meluahkan perasaan kepada kawan rapatnya, seorang jururawat yang bekerja di situ. Namun, setelah tiba, Candice bertambah kecewa apabila diberitahu yang kawannya tidak bertugas pada malam itu. Mengikut jururawat yang bertugas, Candice tiba di hospital dalam keadaan emosi tidak terkawal, seperti diserang histeria. Jadi mereka mencadangkan Candice bertemu doktor sebelum pulang, dan Candice bersetuju. Pada malam tersebut, hanya satu doktor yang bertugas, Dr. John Schneeberger, 31 tahun. Kebetulan, Dr. Schneeberger memang doktor yang selalu Candice jumpa. Malah, dia merupakan doktor yang menyambut kelahiran anak Candice. Jadi sudah tentu, Candice mempunyai kepercayaan tinggi kepada Dr. Schneeberger. Di bilik pesakit, Candice mengadu kepada Dr. Schneeberger yang dia terlalu marah sehingga terasa seperti boleh membunuh. Disebabkan ini, Dr. Schneeberger mengesyorkan yang Candice diberi ubat penenang. Pada mulanya, Candice menyangka dia akan diberi ubat pil. Namun, Dr. Schneeberger kembali dengan botol kecil dan jarum suntik. Kerana tiada sebab untuk Candice meragu pilihan ubat doktornya, dia dengan rela membiarkan Dr. Schneeberger menyuntik dirinya dengan ubat misteri ini. Sejurus dia disuntik, keseluruhan badan Candice menjadi kebas hampir serta-merta sehingga dia langsung tidak mampu mengawal pergerakan badannya. Mengikut Candice, dia terasa seperti semua ototnya sudah hilang dan badannya terkulai lembek seperti jeli. Pada masa sama, kewarasan Candice hilang mendadak sehingga dia menjadi seperti seseorang yang terlalu mabuk.
Dr. Schneeberger kemudian memapah Candice ke katil pesakit dan membaringkannya menghadap dinding. Apa yang berlaku seterusnya menjadi mimpi ngeri yang menghantui Candice selamanya. Mengikut Candice, setelah dia dibaringkan, dia boleh rasa seluarnya ditarik perlahan, kemudian seluar dalamnya diikuti. Di bawah pengaruh ubat misteri ini, Candice melaporkan ia seakan menerima ubat bius sewaktu mencabut gigi. Seseorang tidak akan merasa sakit tetapi tetap akan merasa tekanan. Sepanjang jenayah terkutuk ini berlaku, kedua-dua mata Candice terbuka luas. Dia cuba menutup matanya tetapi kelopak matanya terasa seperti sudah lumpuh. Candice memerah tenaganya untuk menjerit meminta bantuan, namun yang keluar hanyalah bunyi suara serak yang lemah. Setelah tamat, Dr. Schneeberger meninggalkan Candice berseorangan di bilik pesakit. Selang 1 ke 2 jam kemudian, Candice akhirnya dapat bergerak dan berdiri semula, tetapi berada dalam keadaan sangat lemah dan pening kepala. Disebabkan ini, jururawat hospital bertegas yang Candice patut bermalam di situ dan Candice bersetuju. Candice tidak melaporkan kepada jururawat hospital tentang apa yang berlaku kepadanya malam itu. Mungkin kerana masih terlalu lemah, terasa takut atau berada dalam keadaan terkejut. Namun, keputusan ini menjadi salah satu faktor yang bakal mengorak langkah kepada pertarungan 7 tahun Candice melawan Dr. Schneeberger. I said, "What the hell was that drug you gave me last night?" And he asked me, "Why? Did it give you wild dreams?" And then I knew that, oh my God, I was going to have a hell of a fight on my hands. Because here, now he's already covering up, eh? Pada pagi hari seterusnya, setelah Candice bangun dari tidur, Dr. Schneeberger datang membuat pemeriksaan susulan di bilik pesakit. Candice terus bertanya, "Ubat apa yang awak suntik malam semalam?" Dr. Schneeberger tidak menjawab soalan ini. Sebaliknya, dia berkata, "Kenapa? Ubat tu ada bagi awak mimpi pelik-pelik ke?" Candice hairan. Mengapa tanpa konteks dan tanpa input lain? Perkara pertama yang dibangkitkan Dr. Schneeberger adalah mimpi pelik. Ini membuat Candice tersedar. Respons Dr. Schneeberger merupakan cubaan untuk mula membina naratif palsu bagi menutup perbuatan jenayahnya. Walau bagaimanapun, Candice ketika ini masih terlalu lemah dan mabuk untuk melakukan konfrontasi. Jadi dia terpaksa pulang ke rumah untuk berehat. Namun, berehat bukan bermakna berdiam diri. Setibanya di rumah, Candice segera memberitahu ibu bapanya tentang apa yang terjadi dan mula mencari bahan bukti pada pakaiannya. Dia terjumpa cecair pada seluar dalamnya yang kemudian dia bungkuskan dalam beg ketat udara. Seterusnya, Candice ingin badannya diperiksa dengan kit ujian jenayah seksual. Namun dia risau, jika ujian ini dilakukan di Kipling Memorial Hospital, ada kemungkinan keputusan ujian ini akan dimanipulasi pihak yang cuba menjaga Dr. Schneeberger atau Dr. Schneeberger sendiri. Jadi, Candice memandu ke sebuah klinik di Bandar Regina 2 jam dari Kipling untuk melakukan ujian ini. Hasilnya, bukti DNA asing milik seorang lelaki berjaya dikumpul pada seluar dalam, seluar dan tubuh Candice. Di klinik sama, Candice melakukan ujian darah yang menunjukkan ubat misteri yang disuntik kepadanya merupakan Versed, sejenis ubat penenang kuat di mana salah satu fungsinya untuk menyebabkan pesakit amnesia atau hilang ingatan sewaktu prosedur medikal. Namun, walaupun diserang khayal ubat ini, Candice tetap sedar dan ingat kejahatan yang dilakukan Dr. Schneeberger ke atasnya dan menggunakan semua bukti DNA yang terkumpul. Candice melaporkan jenayah Dr. Schneeberger kepada polis di Regina. No, that's impossible. That's impossible. How can this be? Apabila pihak polis menghubungi Dr. Schneeberger dan bertanya jika dia sanggup memberi sampel DNA darah, Dr. Schneeberger dilaporkan bersetuju dengan rela hati. Darah Dr. Schneeberger diambil stafnya dan diberikan kepada polis untuk ujian. Penting untuk ingat, sewaktu prosedur ini,
Dr. Schneeberger memakai baju lengan panjang dan darahnya diambil dari lengan belah kiri. Sementara menunggu hasil ujian DNA, berita Dr. Schneeberger dituduh Candice menular dengan pantas di bandar kecil Kipling. Boleh dikatakan hampir seluruh penduduk Kipling berpihak kepada Dr. Schneeberger, seorang tokoh dihormati dalam komuniti yang tidak pernah dituduh dengan apa-apa jenayah sebelum ini. Apatah lagi, jenayah sejahat tuduhan Candice. Malah, penduduk Kipling memang sudah lama memandang serong terhadap Candice. Sebelum kes ini, terdapat insiden di sebuah majlis kumpul dana bagi membina kolam renang di Kipling yang diterajui Dr. Schneeberger, di mana Candice bergaduh dan menumbuk bekas teman lelakinya di hadapan semua yang hadir. Disebabkan persepsi negatif Candice, rata-rata penduduk Kipling tidak mempercayainya dan mengatakan Candice, si ibu tunggal, mempunyai agenda tersembunyi. Ada yang mengatakan Candice mempunyai obsesi cinta terhadap doktornya, dan ada pula yang mengatakan Candice cuba mendapatkan duit melalui tuduhan ini. Penduduk Kipling hanya bertambah curiga apabila para jururawat yang bertugas pada malam kejadian tampil mengatakan mereka tidak menerima apa-apa laporan salah laku daripada Candice pada malam itu, dan semua kelihatan normal apabila mereka masuk ke bilik Candice selepas Dr. Schneeberger keluar. Apabila keputusan DNA kembali, Candice terkejut. DNA darah Dr. Schneeberger tidak padan dengan bukti DNA terkumpul Candice. Bermula sini, hanya ibu bapa Candice yang masih teguh mempercayainya. Penduduk Kipling yang lain, termasuk rakan-rakan, mula memulaukan Candice. Walaupun begitu, Candice tetap berlawan pada tahun berikutnya. Dia berhujah yang mungkin ada kesilapan dengan sampel darah Dr. Schneeberger atau ada pihak yang cuba melindunginya. Disebabkan tekanan bertalu-talu Candice, Dr. Schneeberger bersetuju untuk memberi sampel darah kedua pada Ogos 1993, hampir setahun selepas malam kejadian. They watched the needle actually penetrate the doctor's arm. Untuk memastikan integriti ujian kedua, darah Dr. Schneeberger diambil seorang jururawat luar dan dipantau pihak polis. Sekali lagi, Dr. Schneeberger memakai baju lengan panjang sewaktu prosedur dan darahnya diambil dari lengan belah kiri. Sampel darah Dr. Schneeberger dibawa terus ke makmal forensik di Ibu Pejabat Polis. Namun, keputusannya tetap sama. DNA darah Dr. Schneeberger tidak padan dengan bukti DNA terkumpul Candice. Sekitar waktu ini, Dr. Schneeberger mula mendakwa yang ubat yang digunakannya, Versed, boleh menyebabkan halusinasi erotik, dan dia juga mendakwa yang ini merupakan apa yang dialami Candice. Namun, Candice masih melawan balik dan berhujah mustahil DNA asing seorang lelaki boleh terkumpul pada tubuh dan pakaiannya jika dia hanya berhalusinasi. Walau bagaimanapun, kerana tiada bukti baru yang boleh dikumpul, pihak polis terpaksa menutup siasatan pada tahun 1994. Selepas keputusan ujian kedua tersebar di Kipling, penduduknya mula memberi layanan buruk kepada Candice. Penindasan ini sangat ketara sehingga Candice terpaksa berpindah seorang diri ke bandar lain, Red Deer, semata-mata untuk melarikan diri dari dibuli penduduk Kipling. Sukar untuk gambarkan perasaan Candice ketika ini yang semestinya sudah patah hati dan ingin menyerah kalah. Tetapi Candice masih ada satu percubaan terakhir. Menggunakan baki duit yang ada, Candice mengupah private investigator atau penyiasat persendirian. Penyiasat Candice tahu hanya ada satu cara untuk memaksa polis membuka kes Candice semula, dengan membuktikan yang DNA Dr. Schneeberger padan dengan bukti DNA yang terkumpul Candice. Walaupun sudah kecundang 2 kali, Candice masih percaya ada sesuatu yang tak kena dengan ujian DNA darah Dr. Schneeberger. Jadi si penyiasat mula mencari cara untuk mendapatkan DNA Dr. Schneeberger yang lain. Untuk cubaan pertama, si penyiasat membuat helah pertandingan cabutan bertuah terhadap ofis Dr. Schneeberger dengan harapan Dr. Schneeberger akan menghantar sampul yang dia jilat. Helah ini berjaya, tetapi
DNA Ailio Dr. Schneeberger yang terkumpul pada sampul didapati tercemar, jadi tidak boleh digunakan. Untuk cubaan kedua, si penyiasat pecah masuk kereta Dr. Schneeberger dan mencuri beberapa helaian rambut pada tempat duduk pemandu. Walau bagaimanapun, sampul rambut ini tidak mempunyai akar, jadi masih tidak boleh digunakan untuk ujian DNA. Untuk cubaan ketiga, si penyiasat sekali lagi memecah masuk kereta Dr. Schneeberger dan mencuri pelembap bibir atau lip balm yang dipercayai milik Dr. Schneeberger. Kali ini, Candice akhirnya mendapat berita baik. DNA Ailio dan sel kulit pada lip balm Dr. Schneeberger boleh dikumpul dan digunakan. Atas kos sendiri, Candice memesan ujian DNA menggunakan bukti baru ini. Dan buat kali pertama, DNA lip balm Dr. Schneeberger padan dengan bukti DNA terkumpul Candice. Satu kejayaan besar buat ibu tunggal ini. Malangnya, apabila Candice menyerahkan bukti baru ini kepada pihak polis, mereka menyatakan bukti baru ini tidak boleh digunakan di mahkamah kerana bukan sahaja bukti ini terkumpul tanpa waran. Cara mendapatkannya, memecah masuk kereta, dilakukan secara melanggar undang-undang. Lagipun, tiada bukti konkret yang lip balm ini memang kepunyaan Dr. Schneeberger. Walau bagaimanapun, bukti baru ini cukup untuk memperbaharui semangat perjuangan Candice yang memfailkan saman sivil kepada Dr. Schneeberger. It's a little strange in that like blood doesn't look kind of fresh. I don't know. Disebabkan tekanan saman Candice, Dr. Schneeberger digesa membersihkan namanya dengan sekali lagi membuat ujian DNA darah pada 20 November 1996. 3 tahun lebih sejak kes ini bermula. Kali ini, prosedur mengambil darah direkod pihak polis dan dilakukan di makmal forensik polis. Sebelum prosedur ini bermula, juruteknik makmal menyatakan hanya sedikit darah yang diperlukan, jadi ia akan diambil dari jari Dr. Schneeberger. Tetapi Dr. Schneeberger enggan dan mendakwa dia menghidapi penyakit jarang jumpa yang boleh menyebabkan jarinya senang bengkak sehingga boleh membawa maut. Dr. Schneeberger bertegas yang sampel darah diambil dari lengan kirinya. Dan kerana ujian ini dilakukan atas kerelaan Dr. Schneeberger, juruteknik makmal terpaksa aku. Jika anda perasan, Dr. Schneeberger sekali lagi memakai baju lengan panjang. Pada mulanya, juruteknik makmal perhatikan urat pada lengan Dr. Schneeberger kelihatan besar, jadi dia menjangkakan aliran darah yang banyak. Namun, tiada darah yang keluar. Juruteknik cuba sekali lagi menggunakan tiub baru, tetapi masih tiada. Setelah beberapa cubaan, darah dari lengan Dr. Schneeberger akhirnya dapat dikumpul, tetapi juruteknik makmal melaporkan darah ini seolah-olah darah lama yang sudah bertukar perang. Apabila sampel darah terbaru ini diuji, ia didapati terlalu rosak untuk digunakan, menyebabkan keputusan ujian tidak konklusif. Berita ini mematahkan semangat Candice kerana sudah tentu Dr. Schneeberger tidak akan melayan permintaan ujian darah selanjutnya. Nampaknya Dr. Schneeberger sekali lagi terlepas ujian DNA, lantas terlepas dari jenayah jahatnya. Sehinggalah pada hujung April 1997, 4 tahun lebih sejak kes ini bermula, polis Kipling menerima aduan baru berkenaan Dr. Schneeberger daripada isterinya sendiri. Dr. Schneeberger didakwa melakukan jenayah jahatnya terhadap anak perempuan tirinya yang baru berumur 15 tahun. Mengikut remaja ini, pada malam 25 April 1997, Dr. Schneeberger menyelinap masuk ke biliknya dan memberikannya suntikan ubat misteri yang sudah dikenal pasti sebagai Versed, menyebabkan remaja ini terkulai, tidak sedarkan diri. Apabila dia bangun pada pagi seterusnya, dia tidak ingat apa-apa yang berlaku selepas disuntik, seperti dia hilang ingatan. Remaja ini juga melaporkan kejadian sama pernah berlaku sekurang-kurangnya 1 kali lagi pada 1994, di mana Dr. Schneeberger memberikan alasan merawat batuk anak tirinya. Namun, untuk kali ini, kejahatan Dr. Schneeberger akhirnya terbongkar kerana dia tertinggal satu bahan bukti di katil anak tirinya.
kondom terguna. Selepas Dr. Schneeberger keluar bekerja, remaja tadi melaporkan hal ini kepada ibunya. Isteri Dr. Schneeberger kemudian menggeledah ofis rumah Dr. Schneeberger di mana dia terjumpa satu kotak tersorok yang berisi kondom, jarum-jarum suntik dan pelbagai jenis ubat-ubatan termasuk Versed. Menggunakan semua bukti yang ada, isteri Dr. Schneeberger melaporkan suaminya kepada pihak polis dan Dr. Schneeberger diberkas untuk siasatan lanjut. Apabila berita penahanan Dr. Schneeberger sampai ke Candice, Candice dilaporkan menangis histeria. Mengikutnya, dia bukan sahaja berlawan selama ini untuk membongkarkan kejahatan Dr. Schneeberger, dia juga berlawan supaya tiada wanita lain yang menjadi mangsa. Candice menangis kerana anak tiri Dr. Schneeberger sendiri yang terpaksa berkongsi mimpi ngerinya. Setelah diberkas polis, Dr. Schneeberger dikerah melakukan ujian DNA baru pada Disember 1997 dan prosedur ini dirakam pihak polis. Kali ini, sampel DNA diambil melalui rambut, air liur dan darah dari jari. Kesemua sampel DNA ini padan dengan bukti DNA yang terkumpul Candice dan bukti DNA dari anak tiri Dr. Schneeberger. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga. Tetapi persoalannya, bagaimana Dr. Schneeberger berjaya menipu 3 ujian DNA sebelum ini? Ujian yang bukan sahaja disaksikan polis, malah dirakam. Sekitar November 1999, sewaktu perbicaraan di mahkamah, Dr. Schneeberger membongkarkan rahsia gilanya. Masih ingat ketika ujian DNA ketiga Dr. Schneeberger, juruteknik makmal mengatakan urat Dr. Schneeberger kelihatan besar. Mari teliti semula rakaman ujian tersebut. Perhatikan lengan kirinya. Ini bukan urat Dr. Schneeberger. Sewaktu di mahkamah, Dr. Schneeberger akhirnya mengaku sebelum ini dia mencuri darah daripada salah satu pesakitnya dengan mengambil jauh lebih banyak darah dari yang diperlukan. Darah ini kemudian dicampur dengan ubat pencair darah dan disimpan di peti sejuk supaya lambat rosak. Apabila dia dipanggil untuk ujian DNA, Dr. Schneeberger akan meletakkan darah tadi ke dalam tiub Penrose sepanjang 6 inci yang biasa digunakan untuk mengalir keluar cecair sewaktu pembedahan. Kemudian, Dr. Schneeberger membedah lengan kirinya dan menanam tiub berisi darah dicuri ini ke dalam lengannya dari atas ke bawah. Inilah sebab mengapa dia sentiasa memakai baju lengan panjang dan bertegas darah diambil dari lengan kirinya sewaktu setiap ujian DNA. Tak mengejutkan yang taktik ini berjaya menipu juruteknik dan pihak polis yang memerhati, kerana siapa sangka ada orang yang cukup gila untuk menanam darah orang lain dalam tiub ke dalam lengan sendiri. Namun, lambat laun, darah ini akan rosak juga. Sebab itulah ketika ujian DNA ketiga, 3 tahun lebih sejak kes bermula, darah ini sudah bertukar perang dan terlalu rosak untuk ujian DNA. Walau bagaimanapun, Dr. Schneeberger berhujah di mahkamah. Dia lakukan kerja gila ini kerana Candice pecah masuk ke rumahnya dan mencuri kondom terguna semata-mata untuk membuat tuduhan palsu ke atasnya. Jadi, menanam tiub ke lengannya merupakan satu percubaan mempertahankan diri dari tuduhan Candice. Mujurnya, mahkamah mengatakan hujah Dr. Schneeberger tidak masuk akal dan Dr. Schneeberger akhirnya didapati bersalah atas tuduhan jenayah terkutuknya terhadap Candice. Namun, bagi Candice, keluarga Dr. Schneeberger dan mereka yang mengikut kes ini, kesudahannya tidak berakhir dengan adil. Kerana anak tiri Dr. Schneeberger tidak ingat apa terjadi pada malam dia disuntik, Dr. Schneeberger hanya disabitkan kesalahan memberi dadah secara tidak rela kepadanya walaupun dengan bukti kondom tertinggal di katil. Untuk semua kesalahan, Dr. Schneeberger hanya dihukum 6 tahun penjara. Masa yang dihabiskan Candice melawan Dr. Schneeberger 7 tahun 24 hari.